Emas sebagai talian hayat. Pakar sejarah mata wang Michael Maloney berkata, emas dan perak merupakan satu-satunya aset keuangan yang tidak berada dalam sistem keuangan. Pendek kata, tiada siapa yang tahu berapa banyak kekayaan kita kalau disimpan dalam bentuk emas. Kecuali kita sendiri yang bagi tahu. Demikian juga bagi seseorang yang disahkan bankrupt, hartanya dalam bentuk emas tu tak boleh dibekukan oleh kerajaan kerana emas tidak terikat dengan sistem keuangan. Sebab itulah, melalui emas, nak miskin sehelai sepinggan tu agak mustahil. Menyimpan emas ni tak memerlukan grant atau surat pemilikan yang disahkan daripada mana-mana institusi. Ini fakta tuan-puan. Emas hanya terikat dengan ketulinan dan beratnya. Ada emas, dah cukup. Secara amnya, emas berfungsi sebagai pelindung kekayaan. Ada emas, nak miskin tu sangat susah. Emas adalah talian hayat terakhir bukan sahaja apabila keruntuhan sistem keuangan dunia, tetapi boleh dijadikan talian hayat jika berlaku perubahan besar seperti perubahan kerajaan, kegawatan ekonomi, penurunan nilai mata wang, penularan wabak penyakit dan sebagainya. Syukur kita hari ini memiliki platform yang patuh syariah ringkas yang mudah untuk menabung emas iaitu akaun emas cap di Public Gold. Menabung sahaja serendah 1 gram pertama hingga capai matlamat simpanan kita. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.